Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, video saya ni ingin menerangkan penyelesaian masalah log. Okey, di mana masalah yang diberi adalah 2 tambah 4 log 3x tolak setengah log 3y. Okey, ada 3 sebutan. Okey, sekarang saya akan terangkan penyelesaian masalah merujuk kepada formula yang diberi. Okey, kita lihat kat sini sebutan pertama adalah 2. 2 ni adalah sama dengan 2 darabkan dengan 1. Darabkan dengan 1. Okey. And then bila darabkan dengan 1, dia adalah sesuai untuk kita gunakan L8. L8 di mana 1 ni adalah merujuk 1 yang ini, di mana kita akan tuliskan log AA adalah di sebelah 2. Sebab tu kita akan tulis kat sini 1 tu adalah merujuk kepada log 33. Kenapa kita pilih log 3? Sebab soalan bagi log 3. Okey. Okey, untuk sebutan yang kedua, kita akan gunakan L13 yang mana P kena naik atas pada N, yang mana kita kena tunjukkan dalam bentuk yang ini. Jadi 4 akan naik atas kepada X, jadikan power. Sebab tu dia dapat X kuasa 4. So sama juga dengan sebutan yang ketiga, setengah akan naik dekat jadi power Y kuasa setengah. Lepas tu jadi yang kat sini L13. Okey, seterusnya 2 ni kita akan guna L13 juga. L13 iaitu 2 naikkan atas. Jadi dapat log 33 kuasa 2. So yang ni adalah remain kekal. Lepas tu selepas tu kita akan gunakan L11. L11 adalah apabila tambah dia akan tukar jadi darab. Jadi ini tambah dia akan tukar jadi darab. Bila tolak dia akan tukar jadi bahagi. Bahagi maksudnya dia dekat bawah. Jadi sebutan tu jadi log 3. 3 kuasa 2 darab X kuasa 4 bahagi dengan Y kuasa setengah. Okey, so itulah jawapannya, iaitu log 3, 3 kuasa 2 X kuasa 4 per Y kuasa setengah. Alright, terima kasih.